Hello, what's up guys? Welcome to my vlog. Today Teruntuk rakan-rakan seperjuangan KSFE Jun 2022, tanya mana anda percaya berjuang sehingga Hai korang, semoga semua dapat posting dekat tempat yang korang nak. Masuk berjaya dengan akhirat. Lepas tu apa lagi? Jangan tinggal agama. Bye. Sedikit ucapan. Bagi siapa? Bagi kelas. Kelas 1 永远这样吗？ Sentiasa di hati. Semula lagi, okey. Kelas 1 sentiasa di hati. Selamat maju semua. Selamat maju jaya semua. Jumpa nanti, okey? Apa ucapan ni? follow saya di IG Abu Zaiman untuk cari jodoh yang lebih lanjut. Abu Zah tengah nak cari jodoh. Siapa-siapa boleh? Kat apa weh? Kat kelas, kat kelas. Semoga Nangis sikit. apa? Nangis sikit. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua kawan-kawan kelas saya Poin 1. Lepas ni kalau ada kat jemputan kahwin, ingat-ingatlah saya walaupun saya jahat dengan kelas. Minta maaf banyak-banyak, minta halal semua, tukar terlebih. Itu je lah, nanti banyak-banyak nangis pula. Okay, bye. Alik. Sayang korang. Semua orang, terima kasih banyak. Walaupun sebelum ni aku kelas point 3 masuk kelas point 1 sama juga dengan sebelah ni sama juga. Okey, dalam terima kasih sangat banyak. Semoga lepas ni kita jumpa lagi walaupun kita dah berjalan jauh-jauh. Terima kasih semua. Hai korang, selamat bergraduasi. Nanti bila semua dah ada gaji, jom kita buat reunion. Aku doakan semua orang lulus SPP dan dapat tempat posting yang korang nak. Aku sayang je korang, tapi korang annoying juga kadang-kadang. Tapi apa-apa pun tahniah sebab dah berjaya tamatkan IPT. Bye korang. Hai korang. Selamat maju jaya. Semoga sihat selalu. Nanti kita akan jumpa lagi. Kita jumpa lagi tau. Okay, lepas tu aku nak cakap sikit je. Aku sayang korang semua. Banyak tak? Azim nangis. Nangis Azim. Pacul. Abu tak menangis. Abu nonchalant. You doh, aku yang menangis.